Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi saya Fiz dalam video YouTube Fiz Hana Family. Sekarang ni saya berada di, nak tahu dekat mana? Ada satu tempat di dekat belah Tanjung Dawai lah. Sekarang ni kita dah tengok dekat, kami singgah di dekat satu pantai ni yang menarik perhatian pengunjung dekat sini yang ramai lah. Okey, lampu nak tahu dekat mana, jom tengok. Kita review sikit tempat ini, jom. Okey, nampak sekarang ni pemandangan dia dekat depan ni ada sawah padi. Okey, bila nampak pandangan bukit-bukit. Okey, laluan dia masuk dekat Tanjung apa? Tanjung Dawai ni, laluan dia masuk ke dalam ni sikit lah. Tengok ramai parking. Okey, pantai dia, nama tempat ni Pantai Nyok Pandan. Lampu nak mai sini, parking dia ada, kena masuk bayar motor. Okey, motor sewa tapak kemah pun boleh, hampa nak mai berkemah, bermalam pun boleh disediakan kat sini. Bersedialah tandas, tempat solat disediakan, semua pun ada. Okey, tempat sini pun ada kedai juga. Ramai kat sini pengunjung yang hadir, membawa family family dengan anak-anak bersantai kat sini. Kau boleh tengok lah, ramai ni. Ramai orang kelah tadi. Buat pantai je. Ayak pasang lah. Dalam mandi pun boleh. Sekarang tu yang nak kereta-kereta semua pun banyak yang main. Okey, hari tu kami main dah, yang hari tu pun ayat surut. Kami main ayat surut. Buat tahun ni tengok kami main sekali lagi ni. Ayat ni lah, pasang elok. Kau boleh tengok lah kat ni. Cuaca pun agak mendung juga lah kat sini. Petang ni selalu kat sini mendung. Jadi dekat hujan ni kita bawa anak-anak bermain lagi lah. Kan, tapi bagi mereka main pantai, main pasiak, apa-apa pun aktiviti dekat sini. Ni yang buat kubur dia, buat rumah. Buat rumah, buat rumah. Buat rumah, buat rumah. Ni kubur. Okay, bye. Dah jumpa dah. Remeh Depa kata ini boleh banyak remeh kat tepi pantai ni. Jadi kami pun tak bawa apa harga, nak korek pasiak ni. Jadi kita korek pakai manual lah, guna tangan. Tengok macam mana, dapat dapat satu lah. Ni lagi. Dah kata tak lagi. Dalam situ lah. Ada tak ada lah. Renang di sana tau.
Berenang dia korek tadi. Belah. Sana. Dia ada ni. Tidak ke? Raya sini. Raya. Hai. Ya, Raya sini. Tak ada. Sana dalam sangat. Sini sini. Biar. Main pas tu. Ayen. Sini. Habis lu abah. Dah baju tak bawa. Tak banyak. Satu je, tapi belah sana banyak lah. Belah ujung sana banyak lah. Itu je. Dia kena rakutkan kat atas. Tak ada. Ni ayat pasang dah. Dino cari. Ryan. Oh Allah, habis seluar. Biar seluar ambil basah. Tak ada tukar. Habis dah seluar basah. Kita main burung-burung dengan anak kat pantai. Aktiviti nak buat hari ni pun yang singkat lah. Sebab dah nak malam. Kami main je lah apa yang ada kat sini. Pun kat sini pun ada orang mancing lagi. Okey. Jangan pergi dalam kan, Ain. Depan ke. Ain. Dia tak timai ni. Lain main bola kan. Pegang sini. Pegang ni, pegang. Sampai lepas lah. Terbang. Buka minyak apa? Dah. Lagi hilang. Gulung. Pusing. Dekat. Tolong. Lagi. Lagi nak pokok. Lagi. Wah, dah tadi bagi anak-anak main laut. Kat sini pun boleh bagi anak mandi air mosil lah. Okay. Dia nak mandi kan, nak basuh ke pun boleh. Ini tandas. Okay, dan jangan lupa tonton video kami seterusnya. Terima kasih yang menonton video kami. Baik. Assalamualaikum. Bye.